Orang kita sibuk komplain. Kenapa orang Yahudi kaya? Padahal jawapan dia simple je. Mereka buat apa yang kita sendiri diajar. Tapi kita tak buat. Mereka percaya bila Tuhan bagi kekayaan, itu bukan sekadar nikmat. Itu tanggungjawab. Kaya bukan bermakna boleh berfoya-foya, tapi maknanya, okey, Tuhan tengah tengok. Kau bagi balik tak? Kalau kau bagi, Tuhan bagi lagi. Kalau kedekut, rezeki tersekat. Dalam agama mereka ada konsep zidakah. Lebih kurang macam sedekah atau berzakat. Tapi beza dia, mereka buat secara konsisten dan strategik. Bila mereka bagi duit, mereka anggap itu cara buka pintu rezeki, bukan buang duit. Mereka tubuhkan dana bantu pelajar, peniaga kecil, komuniti sendiri. Rezeki berpusing sesama mereka. Kita pula, ramai sedekah ikut mood. Itu pun kalau tak habis kat hiburan dulu. Zakat, ramai pandang ringan. Sedangkan Islam lagi awal ajar benda ni. Kita tak miskin sebab agama kita lemah. Kita miskin sebab kita tak amal ajaran sendiri. Orang lain kaya sebab mereka praktik, kita pula sibuk cari teori pelik. Nak rezeki luas? Beri dengan ilmu dan strategi. Kita tak perlu tiru mereka. Kita cuma perlu amal apa yang Allah dah ajar.